Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hisham bin Ramli. Nombor matriks 284069. Dan bersama saya, sahabat saya, saudara Puan Nur Azli binti Muhammad Nur Azman, matriks number 276623. Dan hari ini kami akan membentangkan berkenaan dengan produk disclosure sheet pembiayaan peribadi bank rakyat terhadap public bank, suatu analisis kewangan Islamik dan konvensional. Dalam pembentangan hari ini kami akan membandingkan di antara produk pembiayaan peribadi antara bank rakyat Islamik dan juga produk daripada public bank konvensional daripada aspek struktur produk dan kontrak yang digunakan, kadar keuntungan, tumbuh faedah, risiko dan kelebihan kepada pelanggan serta pematuhan syariah bagi sistem Islamik. Untuk meneruskan pembentangan ini, saya menjemput saudari rakan saya, Puan Azlin, untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan. Baiklah, pada zaman hari ini, pengguna berhak untuk membuat pilihan sama ada ingin menggunakan sistem konvensional ataupun sistem kewangan Islam. Okay, seperti yang kita sedia maklum, hampir 30 tahun Malaysia mempunyai ataupun Malaysia mengamalkan sistem kewangan Islam di setengah perbankan di Malaysia. Baiklah, peranan produk disclosure sheet PDS. Okey, PDS penting untuk memberi maklumat telus tentang struktur kontrak, kadar keuntungan dan tanggungan pelanggan sebelum menandatangani perjanjian. Okey, objektif utama tugasan menganalisis dan membandingkan dua PDS, iaitu PDS pembiayaan peribadi bank rakyat dan juga personal loan public bank dari aspek hukum, kontrak, kadar dan etika. Kepentingan kajian ini membantu masyarakat memahami perbezaan antara sistem Islam dan konvensional serta menilai sejauh mana prinsip keadilan dan ketulusan diterapkan. Okey, perbezaan aspek hukum umum secara umum. Sistem kewangan Islam berlandaskan sumber hukum syariah. Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas menjadi asas semua produk kewangan Islam, manakala konvensional berpaksikan undang-undang sivil seperti Akta Perkhidmatan Keuangan 2013 dan Akta Institusi Keuangan 1989 BAFIA. Majlis Penasihat Syariah MPS sebagai pemantau. Bagi memastikan semua produk Islamik mematuhi prinsip syariah yang sebenar. Tujuan utama perbezaan ini, Islam bukan sahaja menekankan keuntungan tetapi menekankan keadilan sosial, etika dan pemeliharaan maqasid syariah. Okey, seterusnya mari kita lihat perbezaan dari segi hukum pula. Okey, untuk bank rakyat menggunakan prinsip syariah melalui kontrak tawaruk dan murabahah. Manakala transaksi berasaskan jual beli sebenar dan keuntungan diumumkan awal tanpa unsur riba. Public bank pula menggunakan kontrak pinjaman konvensional, iaitu pelanggan membayar faedah atas jumlah pinjaman yang dikategorikan sebagai riba dalam Islam. Nilai spiritual dan sosial. Pembiayaan Islam bukan sekadar urusan keuangan yang tetapi juga amalan mematuhi hukum Allah seperti disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baiklah, bank rakyat tawaruk. Bank membeli komoditi bagi pihak pelanggan kemudian menjualnya semula secara ansuran. Pelanggan menjual komoditi itu untuk dapatkan tunai. Public bank iaitu pinjaman konvensional, bank memberi wang tunai secara terus dan mengenakan faedah atas jumlah pinjaman. Ciri utama kontrak Islam. Okey, telus, disahkan lembaga penasihat syariah dan bebas unsur penindasan. Manakala perbezaan moral dan etika, kontrak Islam menjaga hak kedua-dua pihak, manakala kontrak konvensional hanya menekankan keuntungan bank sahaja. Seterusnya, kadar keuntungan dan faedah. Islam, iaitu bank rakyat, kadar keuntungan tetap ditetapkan semasa akad dan tidak berubah walaupun kadar asas pasaran naik. Contohnya 2.31% setahun. Konvensional iaitu public bank, kadar faedah tetap atau terapung. Faedah boleh berubah mengikut kadar asas pasaran, menyebabkan kos pinjaman sukar dijangka. Baiklah, tujuan kadar tetap Islamik.
menjamin kepastian, mengelak eksploitasi dan memastikan keadilan kepada pelanggan. Manakala etika kewangan Islam mengharamkan riba serta menekankan keadilan dalam setiap transaksi. Seterusnya, perbezaan dari segi aspek dokumentasi. Pembiayaan Islam, bank rakyat dan dokumentasi syariah lengkap, termasuk surat tawaran, akad murabahah, bukti transaksi komoditi dan surat kuasa wakil iaitu wakalah. Tujuan dokumentasi Islamik menjamin tiada unsur riba iaitu ketidakpastian dan memastikan kesahihan akad. Pembiayaan konvensional public bank dokumentasi yang ringkas. Hanya perjanjian pinjaman, kadar faedah, tempoh dan jadual bayaran balik. Perbandingan keseluruhannya, dokumentasi Islamik lebih kompleks tetapi lebih telus dan adil kerana perlu mematuhi undang-undang sivil dan syariah serentak. Seterusnya saya akan menyambung perbentangan daripada Puan Azlin sebentar tadi. Jadi saya akan bermula dengan isu dalam Product Disclosure Sheet PDS. Yang pertama, isu yang timbul di dalam PDS ini adalah kurang penjelasan terhadap kontrak syariah, yang mana pelanggan tidak memahami bagaimana kontrak tawarruk berfungsi sepenuhnya. Yang kedua, tiada penekanan terhadap maqasid syariah, yang mana PDS hanya memfokuskan kepada maklumat kewangan, bukan nilai keadilan dan kemaslahatan. Yang ketiga adalah kandungannya terlalu umum dan ringkas. Maklumat penting seringkali tidak diperincikan dan menyebabkan pelanggan seringkali terkeliru. Yang keempat, kurang penyeragaman antara institusi. Setiap bank mempunyai format dan tahap penjelasan yang berbeza dan ini menimbulkan kekeliruan kepada para pengguna. Seterusnya kita akan melihat kepada pandangan Islam terhadap PDS. Yang pertama, Islam menuntut ketulusan dan keadilan. Semua urus niaga mestilah jelas dan bebas daripada sebarang penipuan. Ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua adalah larangan penggunaan istilah yang mengelirukan. Jika pelanggan tidak faham berkaitan dengan kontrak, ia dikira sebagai gharar yang dilarang di dalam Islam. Yang ketiga, pentingnya penjelasan risiko dan tanggungan. Islam mewajibkan pemberi produk menerangkan risiko agar tiada unsur zalim atau penipuan. Kesimpulan pandangan Islam adalah PDS mesti menyampaikan maklumat dengan jelas, adil dan mudah difahami oleh semua pelanggan. Seterusnya, contoh isu PDS dalam amalan harian kita. Yang pertama, isu dalam produk takaful dan pembiayaan. Pelanggan tidak faham sepenuhnya bagaimana akad tawarruk ataupun musyarakah dilaksanakan. Yang kedua, akibat kekaburan kontrak. Wujud unsur gharar jika pelanggan tidak tahu pemilikan sebenar aset atau komoditi. Cadangan penyelesaian adalah institusi Islam perlu menjelaskan mekanisme kontrak dengan contoh situasi sebenar supaya pelanggan akan lebih memahami terhadap kontrak yang mereka ceburi. Seterusnya adalah metodologi bank rakyat. Dari sudut Islami, konsep bai'un bithamanil ajil ataupun BBA iaitu jual beli berangsur dengan harga jualan akhir yang disetujui oleh kedua-dua pihak. Formula asas bayaran angsuran, harga jualan akhir bahagi dengan tempoh bulanan. Sebagai contoh, nilai RM 22,000 dibahagikan kepada 60 bulan. Jadi jumlah yang kita akan dapat adalah sebanyak RM366.67 sebulan. Tempoh pembiayaan yang fleksibel, iaitu 1 hingga 10 tahun bergantung kepada kelayakan para pelanggan. Ianya juga tidak mempunyai faedah ataupun riba. Keuntungan bank ditetapkan melalui jual beli, bukan melalui pinjaman wang. Charge kelewatan digunakan untuk kebajikan. Charge yang dikenakan kepada pelanggan dikenakan sebagai tabarruk ataupun derma, bukan termasuk ke dalam keuntungan bank. Seterusnya adalah metodologi public bank konvensional. Konsep pinjaman wang dengan faedah. Bank memberi pinjaman tunai dan mengenakan kadar faedah tetap atau terapung. Formula asas adalah
jumlah faedah bersamaan dengan pinjaman, darab kadar faedah dan darab tempoh. Sebagai contoh, pinjaman sebanyak RM20,000 didarabkan dengan 6% kadar faedah dan didarabkan dengan 5 tahun tempoh. Berjumlah RM6,000, jumlah bayaran balik akan menjadi RM26,000 daripada jumlah asal sebanyak RM20,000. Kadar faedah bergantung kepada risiko pelanggan. Pelanggan tanpa cakaran dikenakan kadar yang lebih tinggi. Penalti kelewatan yang menambahkan beban kepada para pelanggan. Caj tambahan dikira atas baki tertunggak, berbeza dengan konsep Islam yang menghadkan penalti. Seterusnya adalah penilaian dan perbincangan. Kelebihan produk disclosure sheet Islami. Ianya adalah lebih stabil, kadar lebih tetap dan berlandaskan nilai syariah. Kelemahan semasa adalah pelanggan kurang faham akan konsep syariah seperti tawarruk dan murabahah. Cadangan penambahbaikan. Boleh digunakan konsep infografi, bahasa yang mudah dan contoh sebenar supaya PDS lebih mesra kepada pengguna. Kesimpulan umum, Islamik bukan sekadar kepada alternatif, tetapi sistem yang lebih adil dan mampan jika mampu dilaksanakan dengan lebih baik. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.